Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah sudah program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Taman Tasik, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan Alhamdulillah, kita telah berjaya menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Taman Tasik, Kuala Besut ini. Assalamualaikum. Saya Tengku Fauzita, isteri kepada Tok Ngulu, Tuan Bakar Adam di Kampung JPKK Taman Tasik. Mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana datang menyantuni penduduk Taman Tasik. Terima kasih. Jadi Kak Amar, kita nak tahulah keadaan Kak Amar ni sakit ke apa? Masuk hospital Pahgan Pah mana lah, tak ada kesel dalam mulut. Dalam mulut? Lama dah nak? Ni tahun nak 7. Maknanya 7 tahun lah. Maknanya kalau dia sakit tu sakit lagu mana? Boleh cerita? Dia mari macam orang pusing ni. Pusing ni? Pada lutut ni? Macam mulut ni kacau ni, macam ada kacau duduk sini. Muka ni jadi pan ni, masuk hospital waktu Zul balik. Lepas tu apa ni? Kapung ni? Rawatan Islam. Rawatan Islam lah. Lagi kecemasan Zul balik. Lepas tu buat rawatan Islam ni Ustaz ayat ke apa? Sakut. Macam tubik. Tubik? Kacau? Kacau lah tubik. Kacau tubik benar. Macam-macam tubik. Lepas tu Ustaz ada banyak puncanya daripada makan kau ada makan lah. Macam tak percaya tapi. Yalah, betul lah. Sebab kita nak kata percaya kan memang ada makhluk gitu kan. Lukuh ni tak boleh jalan sebenarnya. Lama tak boleh jalan? Dalam 2 bulan kot. 2 bulan juga. Tidur, makan boleh tidur. Mari pula kadang-kadang sini tengah masak robot apa. Dia mari. Dia mari benda tu tiba-tiba. Bila kita selawat-selawat, lepas tu dia mari tak boleh jalan. Lepas tu jadi macam ping rebah tu. Lepas tu mangkuk duduk sorga kan. Diharapkan dengan kotak infak yang diterima oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah kali ini dapat memberikan manfaat dan meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima pada kali ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.